kami belajar dengan buku dan papan hitam. Kini, kami belajar dengan teknologi. Kami celik teknologi. Kami belajar secara aktif, kreatif dan menyeronokkan. Kita buka folder untuk satu-satu mission video kita. Satu mission, satu folder. Dalam folder tu ada bahagian-bahagian. Barulah kita boleh confident bagi tahu cikgu-cikgu. Footage semua dah letak. Tinggal untuk edit saja. Okey. Sebab kamu ada 3 orang. Seorang main. Kami cipta video, reka grafik dan juga belajar asas pengatur caraan. Cikgu membimbing kami. Ibu bapa menyokong kami bersama. Mereka membina masa depan kami. Kami belajar bekerjasama, berfikir kritis dan menyelesaikan masalah. Semua ini penting untuk masa depan kami. Kami mahu mencipta, membina dan membantu dunia. Dengan teknologi, segalanya mungkin. Kami bukan sekadar pengguna. Kami ialah pencipta masa depan. Kami generasi fasih digital.